So sekarang kita dalam proses nak bagi makan. Dia dah masuk waktu pukul 11 pagi. So waktu makan orang lah. So ini adalah duck mix. Ni adalah duck mix. Ibaratkan orang kata satu tub ni dalam tiga mangkuk. Macam ni lah proses nak bagi. Makanan orang ada campur-campur. Ada kejap kita bagi dedak. Ada kejap kita bagi Napier. Bang, apa lagi makan kita bagi biasa bagi bang? Kelapa sawit kita bagi. Rumput pun kita bagi. Napier kita bagi. So ni hari ni menu hari ni pagi ni adalah ni lah orang kata apa dedak. Nah, pergi bagi dedak. Nak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak. Jilat-jilat saya tapi tak tahu saya ni siapa. Influencer tu. Ni biasa je bagi sana. Bagi 3. So kalau korang nak buat ibadah korban tahun ni, sebahagian cuma RM785 sahaja, market dalam 900 lebih. So kat situ ada kat RM1 punya perkhidmatan. Kalau korang nak buat seko pun ada juga serendah 4499. Kita ada sediakan juga pembayaran ansuran. Kalau korang nak, kita akan sediakan juga video bukti penyembelihan. So kita akan uruskan from A to Z. Nampak ni, ni gym. Kita akan uruskan from A to Z. Lepas tu kita akan bagi juga korang video dan gambar bukti penyembelihan. Untuk agihan tu kita akan bagi dekat anak-anak yatim dan juga yang memerlukan. Kita akan bagi juga dekat anak-anak yatim dan juga yang memerlukan. So ini adalah salah satu kita punya lembu korban kita tahun ni lah. So kalau korang nak daftar, korang daftar 3 minit je. 3 minit terus tenang sampai Raya Haji. Kita uruskan from A to Z, tidak ada masalah. So kalau nak daftar, jangan tangguh korban, jangan tangguh ibadah. Daftar dengan iConfirm sekarang.